Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam setiara, sentiasa juara. Saya wartawan Haris mewakili TVPSS Setiara ingin melaporkan tentang majlis perpisahan Puan Haji Hafsah binti Muhammad Yusof. Mari kita saksikan. Bonda, Puan Hafsah adalah seorang yang tegas, boleh dikatakan tegas dalam menjalankan amanah yang diberi. Tetapi dalam masa yang sama, beliau adalah seorang yang periang, mudah terhibur, mudah ketawa, yang menyebabkan bila kita bekerja bersamanya, walaupun ketegasan itu ada, tidak akan rasa stres dalam kalangan guru. Walaupun berlaku dalam pentadbiran, ada juga kadang-kadang berlaku sedikit pencanggahan pendapat. Tetapi Puan Hafsah ni, bila berlaku pencanggahan pendapat dengan pengetua, dia menunjukkan sebagai pekerja yang orang kata taat dan menyokong pendapat pengetua. Kini saya bersama dengan Puan Hafsah selaku guru penolong kanan pentadbiran SMK Raja Ali. Cikgu, apa khabar cikgu? Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Baiklah cikgu. Apakah kenangan terindah ataupun kenangan manis cikgu selama cikgu bertugas sebagai guru penolong kanan Harian Awal Murid di SMK Tiara Permai? Cikgu berkhidmat di SMK Tiara Permai selama 1 tahun 8 bulan 16 hari. Bagi saya, hari-hari adalah merupakan hari-hari yang indah bagi saya. Sebab semua murid-murid di SMK Tiara Permai selalu menceriakan hari-hari saya. Tapi kenangan paling manis sebelum saya berpindah, saya menerima satu berita gembira di mana mantan Ketua Pengawas SMK Tiara Permai telah dinobatkan sebagai juara Duta Sasiah peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Itu adalah satu momen yang saya tak dapat gambarkan. Saya gembira kerana atas dorongan saya dan saya yakin bahawa Adam Daniel mampu untuk melakukannya dan kita bawa dia untuk ke pertandingan di peringkat negeri dan alhamdulillah kejayaan milik beliau secara tak langsung telah membawa SMK Tiara Permai ke peringkat yang lebih tinggi. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama dengan sama-sama. Saya doakan semoga PSS SMK Tiara Permai terus maju. Amin. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Kini kita telah tiba di penghujung video. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hafsah dan saya mendoakan Cikgu Hafsah selamat maju jaya di sekolah yang baru. Saya wartawan Haris mewakili TVPSS Setiara, sentiasa juara. Swipe up. Rasa lemah
kaki saya untuk melangkah naik ke pentas pada hari ini. Itu jugalah lemahnya kaki saya sewaktu saya menerima surat arahan pertukaran pada 8 Ogos yang lalu. Sedih rasa hati kerana terpaksa melangkah pergi meninggalkan Tiara Permai yang sangat saya cintai ini. Kalau diberi pilihan, saya tidak mahu menerima kenaikan pangkat sebagai PKP. Tapi apakah daya, begitulah adat orang bermajikan. Terpaksa akur dengan arahan dari pihak atasan. Namun begitu, saya berlapang dada. Allah dah atur cantik perjalanan kerjaya saya sebagai seorang guru. Mungkin ada hikmahnya di sebalik pertukaran ini. Kuasa Allah tiada siapa yang dapat menghalangnya.